Assalamualaikum. Saya nak cerita pasal suami saya, Faisal. Dia umur 45 tahun, seorang suami yang penyayang, bertanggungjawab dan tak pernah mengeluh walau penat. Tapi baru-baru ni, saya sedar dia dah lama simpan sesuatu dari saya. Faisal ni kerja siang malam. Siang, dia admin office. Malam pula, dia buat part-time sebagai rider Grab. Katanya dia nak pastikan saya dan anak-anak tak rasa kekurangan. Saya selalu cakap, "Bang, tak payah kerja sampai macam ni. Saya boleh cari kerja kalau kita tak cukup duit." Tapi dia tak pernah benarkan. "Abang lelaki, tanggungjawab abang. Biarlah abang susah, asalkan korang senang." Dia selalu jawab sambil senyum. Hati saya tersentuh setiap kali dia cakap macam tu. Tapi saya perasan, Faisal makin lama makin berubah. Dia cepat letih, kadang-kadang kaki dia nampak bengkak. Malam-malam pula, dia selalu bangun buang air kecil. Saya tanya, "Bang, abang okey ke?" Dia gelak kecil dan balas, "Biasalah umur macam abang, badan dah tak kuat." Saya percaya. Saya fikir mungkin betul sebab dia terlalu penat kerja dua tempat. Tapi lama-lama, keadaan dia makin teruk. Dia hilang selera makan, kulit dia jadi gatal-gatal dan dia nampak macam tak ada tenaga langsung setiap pagi. Tapi dia tetap pergi kerja. Orang rumah kena makan, anak-anak kena sekolah, katanya sambil keluar rumah macam biasa. Saya mula rasa tak sedap hati. Saya desak dia pergi klinik, tapi dia selalu elak. "Tak ada apa-apa, abang okey," dia kata. Sampailah satu malam, masa dia balik dari kerja Grab, dia tiba-tiba pitam depan pintu rumah. Saya panik, terus bawa dia ke hospital. Bila doktor buat ujian, barulah saya tahu Faisal ada penyakit buah pinggang kronik, CKD. Tahap 3. Doktor kata, dia dah lama ada simptom tapi mungkin dia abaikan sebab tak nak susahkan orang lain. Saya rasa hancur. Kenapa dia tak pernah cakap apa-apa? Bila dia sedar, saya tanya, "Kenapa abang sembunyikan dari saya? Kenapa abang tak pernah bagi tahu?" Dia diam, lepas tu pandang saya dengan mata berkaca. "Abang tak nak susahkan awak. Abang takut awak risau. Abang nak awak dan anak-anak hidup senang." Dia jawab perlahan. Saya menangis. Saya cakap pada dia, "Abang, hidup kita bukan pasal duit semata. Saya tak kisah kalau kita kurang, asalkan abang sihat. Saya tak nak kehilangan abang." Lepas keluar hospital, saya mula cari ikhtiar. Saya dengar pasal bawang dayak Kalimantan dari seorang kawan lama. Katanya, bahan ni bagus untuk sokong kesihatan buah pinggang. Saya belikan untuk Faisal dan paksa dia ubah gaya hidup. Kurangkan makanan masin, lebihkan air kosong dan belajar rehat walaupun dia sibuk. Dalam masa 2 bulan, saya nampak perubahan. Kakinya tak lagi bengkak, dia nampak lebih bertenaga. Dan paling penting, dia mula dengar nasihat saya. "Abang takkan sembunyikan apa-apa lagi," dia janji. Sekarang hidup kami perlahan-lahan kembali tenang. Saya bersyukur kerana masih ada masa untuk baiki kesihatan dia. Satu perkara yang saya belajar, kesihatan lebih penting dari apa-apa. Kalau badan dah bagi signal, jangan abaikan. Kalau korang ada tanda-tanda macam cepat letih, kaki bengkak atau kerap buang air kecil, tolong jangan buat tak tahu. CKD ni senyap tapi bahayanya besar. Jaga diri sebelum terlambat.